Nama saya Muhammad Akil Aziz bin Muhammad Ashraf. Saya Rumah Merah. Akil, apakah lawan awak bagi tahun ni? Rumah Hijau lah, paling kuat. Kenapa Rumah Hijau? Sebab dia syahid. Tapi Rumah Merah kena comeback balik lah. Akil, awak masuk apa acara tahun ni? Lompat jauh 100 meter dengan 4 kali 100. Okey, selamat maju jaya. Terima kasih. Okay, sama. Saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Faiz daripada Rumah Biru. Untuk awak, rumah apa musuh bagi Rumah Biru tahun ni? Musuh bagi Rumah Biru tahun ni rasanya Rumah Merah. Kerana Rumah Merah nampak macam ada banyak atlet-atlet yang padu. Siapa atlet-atlet tu? Macam Nazmi, Omar dan ada lagi lah yang padu-padu tu. Untuk awak kan, rumah apa yang akan menjuarai pertandingan tahun ni? Saya rasa yang akan menjuarai pertandingan tahun ni adalah Rumah Kuning. Kenapa? Sebab nampak daripada pandangan saya, Rumah Kuning nampak banyak memenangi pertandingan. Awak masuk acara apa tahun ni? Acara yang saya masuk pada tahun ni adalah seperti lompat tinggi, pakai 100. Nama saya Ana Sofi binti Syarizal. Awak rumah sukan warna apa? Saya rumah sukan warna hijau. Bagi awak, rumah sukan mana yang lawan bagi rumah sukan warna hijau? Saya rasa merah sebab saya ada persaingan macam Airin, Syaza, lepas tu ada lagi lah lain-lain. Awak masuk acara apa? Saya masuk lompat peluru, lompat tinggi dengan 4 kali 100. Banyaknya. Nama saya Amir Hadi bin Zam Hazrami dan saya dari Rumah Kuning. Untuk awak, Rumah Kuning kuat ke tak tahun ni? Mungkin kuat. Untuk awak, rumah apa yang jadi musuh Rumah Kuning tahun ni? Saya rasa Rumah Merah Kenapa Rumah Merah? sebab dia ada banyak atlet-atlet yang laju. Bagi awak, rumah apa yang akan menjuarai sukan tahunan ni? Saya rasa Rumah Hijau. Awak masuk acara apa tahun ni? Saya masuk acara larian 4 kali 100. Dan itu sahaja. Okey, terima kasih. Bye.